Belum. Dah pecah. Aduh. Kuat sangat. Jangan. Itu simpan klip tau. Okey, meredah semua lorong Oi, tajuk dia pun bukan tajuk lah. Ini kita punya program podcast ni, meredah semua lorong. Aku pun tak tahu semua lorong tu maksudnya apa. Tapi kali ni kita akan bersembang lah dengan kawan lama Hishamuddin Rais. Untuk episod yang pertama, Hisham pertama. Yang pertama meredah ni semua lorong episod pertama 27 bulan 2 2025. Di hari ini blok spot tukar tube ditutup dan dikunci. Ini Hamid sebenarnya ni kita beralih kepada meredah semua lorong untuk meneruskan lalu kontinu. Okey. Bila kita bercakap tentang meredah semua lorong ni, salah satu lorong yang aku rasa yang perlu kita bincangkan lah adalah keadaan politik dunia sekarang, Syam. Ini politik dunia ni politik dunia. Semua lorong ni maknanya semua lorong kita masuk. Termasuklah politik dunia. Jadi bukan saja di Malaysia lah, bukan semua lorong. Semua lorong. Termasuklah lorong-lorong di serata dunia lah. Lorong gelap dan lorong terang lah. Okey, bagus. Teruskan. Okey. Macam aku tanya tadilah, kalau dalam konteks ni kan, politik dunia sekarang ni macam mana? Sebab kau banyak menulis tentang politik dunia. Hari ni saja dekat Malaysia kini kau tulis tentang kebangkitan politik kanan kan di Jerman. Tapi kita tak nak bincang pasal Jerman lah. Tapi kita nak bincang sekarang ni pasal politik dunia secara amnya lah. Okey, kau boleh cerita sikit lah. Okey, kita kalau cakap politik geopolitik ni, saya tak boleh tetap. Kena bercakap tentang apa tau? Tentang Trump yang menjadi Presiden Amerika yang ke-47, baru masuk ke Rumah Putih, telah menghuru-harakan dunia. Jangan silap faham. Aku ni, Hishamuddin bin Rais ni, penyokong tegar Trump. Semenjak 2016, kemudian kali tu, aku sokong dia. Kerana kenapa aku sokong dia? Orang pelik. Hisham, kau gila kau sokong Trump. Kau ni, dia right wing tu. Kau bukan left wing ke? Kau bukan kiri ke? Memang. Tapi Trump ni untuk aku adalah satu sosok yang betul jujur, lucah dan tidak berlapis-lapis. Cakap dia nak cakap, dia cakap je. Jadi inilah sebenarnya dasar yang kita kendaki. Kalau senang. Musuh yang macam ni adalah musuh yang senang. Kalau musuh tu polite, bersopan santun, baik, susah kita nak tembak dia. Tapi dia ni kasar, lucah, inilah dia Trump. Dia masuk ke Rumah Putih, lihat sekarang. Belum sampai 2 bulan, apa dah jadi? Huru-hara satu dunia ni. Huru-hara satu dunia. Ini yang menariklah untuk aku. Okey, maknanya bila kita bercakap tentang lorong ni, maknanya lorong perbincangan kita kali ni, Hisham sudah bawa tentang politik Amerika lah. Betul. Khususnya tentang Trump yang baru menang baru-baru ni kan. Betul. Trump ni lucah. Dia bukan saja tu. Ada kes menipu, ada kes tak bayar hutang, ada kes raba-raba tetek, ada macam-macam. Macam mana. Tapi dia menjadi Presiden Amerika yang ke-47. Dengar ya, nak cakap. Presiden Amerika ni juga ialah Kepala Terus Agung Tentera. Darat, udara dan laut Amerika. The most powerful man. Orang yang kuat sekali pada dunia. Nama dia Donald Trump. Jangan tak tahu tau. Dia dah 3 kali kahwin tau. Sekarang Minah yang kahwin dia Chun. Dari ini Trump. Dan dia ni dikatakan seorang bilioner. Duit dia melimpah ruah. Inilah jadi Presiden Amerika. Tapi yang menarik sekali ini ialah kenyataan dia tentang apa tau. Hari tu orang yang pertama, pemimpin yang pertama yang dijemput oleh Trump ni datang ke Rumah Putih, siapa tahu? Apa yang aku panggilkan Netanyahu, Perdana Menteri Israel. Dia jemput situ. Dan situ ketika macam kita dia duduk berdua lah. Ini Netanyahu, ini Trump. Kalau aku Netanyahu, aku penyokong tegar Palestin ni. Contohnya lah. Okey, duduk sebelahnya ni, tiba-tiba Trump kata, I will take care of Gaza. I will turn Gaza into a Middle East Riviera. Dia nak jadikan tempat Gaza tempat perang. I will do everything to make it beautiful. Dia nak ambil semua.
Netanyahu ni pun tak tahu apa nak buat. Senyum je. Ini dia Trump. Dan ketika itu kelam kabut. Satu dunia kelam kabut. Dunia Arab kelam kabut. Apa Trump ni? Nak ambil Gaza ni. Dia kata nak bawa askar Amerika kena ambil alih. Jadi ini menjadikan Trump. Jadi dia bercakap, dia tak berlapik tau. Ini dalam kepala dia, dia nak ambil Gaza, dia nak ambil Gaza. Dia tak tanya pun Netanyahu betul ke tak betul. Ini Trump lah. Aku rasa kalau dalam konteks mengambil alih Gaza, aku rasalah dia mesti ada sesuatu yang mendorong kepada Trump untuk mengeluarkan cadangan yang sebegitu rupa. So, pada pandangan kau lah, apa yang menyebabkan dia mengemukakan cadangan gila yang macam tu? Itu satu. Cadangan yang kemungkinan besar, Syam, tidak akan disokong oleh mana-mana negara pun kecuali Israel. Aku pun rasa Israel pun tak juga. Tapi aku nak bagi tahu kau lah. Dulu aku pernah duduk di Beirut tau. Beirut ni Mediterranean. Di bawah Beirut tu Lebanon, bawah tu ialah Palestine. Dan Indo di Gaza. Ini laut tengah, laut Mediterranean memang cantik. Ombak dia cantik, pantai dia landai. Nak dijadikan Riviera. Riviera ni macam di Cannes Film Festival tu, di French Riviera, Italian Riviera. Riviera ni tempat peranginan yang cantik. Jadi aku rasa dia ni Trump ni, pakcik Trump kita ni, dia ni dah jadi maharaja. Dia bertitah. Apabila maharaja Trump bertitah, better nak menjadikan Gaza tempat peranginan. Ini orang semua tu, ya, tunggu. Macam tu lah. Jadi sekarang ni semua orang kata, memang betul. Kita tengok General Sisi di Mesir, Raja Abdullah di mana? Di Jordan. Termasuk juga di Saudi Arabia. Semuanya menentang. Termasuk juga kawan kita Anwar Black Rock Ibrahim ni pun. Dia kata, saya akan memikirkan. Apa dia fikir aku tak tahu. Dia nak berfikir dulu. Ini Trump dah kata nak ambil Gaza. Jadi semua orang kelang kabut. Satu dunia. Dunia Islam, dunia Arab. Termasuk juga orang-orang di Eropah. EU. European Union. Macam kau kata lah tu kan. Bukan saja dia kacau. Dia bukan kacau orang Islam, orang Arab. Dia kacau seluruh dunia. Ya, betul. Ini Maharaja Trump. Okey. Menarik. Bila kau bercakap tentang Maharaja Trump, aku nak petik ada satu buku lah, Syam. Buku ni tajuk dia Lost Tycoon. Lost Tycoon. Dia biografi lah. Bukan autobiografi. Tapi dia biografi yang ditulis oleh orang lain tentang Trump. Jadi dia ada satu petikan kat situ, Syam. Dia kata ini dakwaan dia. Trump ni masa kecil-kecil, kita psychoanalysis sikit Trump. Masa kecil-kecil dulu, dia adalah seorang kanak-kanak yang tidak mendapat kasih sayang. KKS lah. KKS. Kurang kasih sayang baik daripada ibu dia maupun daripada bapa dia. Bapa dia ni adalah seorang yang sangat strict lah. Dia sangat strict, tegas, dan kemudian dia tidak menunjukkan rasa kasih sayang kepada anak dia. Jadi dalam buku tu dia ada satu statement tu yang dia kata Trump ni daripada kecil ni dia ajar tentang apa tahu? Meniaga. Bukan meniaga, Syam. Dia ada satu perkataan, ada dua perkataan lah. Bapa dia akan drill down, maknanya akan masukkan di dalam kepala otak Trump ni, you are a killer, you are a king. You are a killer, you are a king. Maknanya memang jadi maharaja. Maknanya kau adalah seorang pembunuh dan kau juga adalah seorang raja. Maknanya, bila aku fikir benda tu, bila aku baca petikan tu, itu memperlihatkan bahawasanya Trump ni daripada kecil lagi sudah dimasukkan dengan idea-idea satu, bahawasanya dia ni raja lah. Maknanya apa yang dia dapat, apa yang dia nak, dia akan dapat. Dan pada masa yang sama, aku rasa bila you are a killer tu, maknanya untuk menjadi raja, engkau mesti melakukan pembunuhan. Betul. Dalam konteks literal pun dalam dunia ni, ada raja yang totally bersih ke? Takkan. Jadi point dia dekat sini, kemungkinan kita boleh melihat daripada angle sudut bagaimana trauma Trump masa dia kecil yang membuatkan pada akhirnya dia perangai dia seperti ini. Macam mana tu, Yam? Aku rasa dia ni berniaga. Aku dulu tahun 80-an, aku pernah dengar dia masa tu dia nak buatkan bangunan Trump tu, menara Trump tu. Heboh. Aku pun siapa Mamat ni tau. Tapi dia ni sebenarnya, dia ni pun glamour tau.
Sebelum dia jadi glamour, sebelum dia jadi bintang TV. Jadi dia ni suka. Tapi yang paling menariknya tu, selain daripada bini dia 3 tu, dia ada banyak kes tau. Kes raba-raba tetek, kes raba-raba punggung, macam-macam dah dia ni. Jadi dia ni, tapi inilah satu kali pertama sosok yang sebegini menjadi Presiden United States America. Dengar ya. Tapi ini bukan bermakna John F. Kennedy itu tidak raba punggung, tidak raba tetek. Itu bukan bermakna siapa Obama tu tak raba punggung, tak tetek. Tapi John F. K ni dengan Marilyn Monroe, girlfriend dia pun raba punggung, raba tetek. Tapi Trump ini secara terbuka. Ini yang kenapa saya sokong ni. Jadi lebih tenang, lebih senang. Oh, Dan kat kampung tu dong cerita, oh sanyo Trump ni macam tu je, suka bertino, rambut tetek bertino. Macam tu lah. Jadi senang. Makcik Felda Palung tu, dia boleh dengar. Kalau tidak, very sophisticated. I don't know, oh yes. Macam tu lah. Itulah. Tapi kau tak rasa ke, kalau dalam keadaan yang kegilaan yang sebegini rupa, dia akan menimbulkan kekacauan lah kepada dunia. Okey. So dalam konteks sekarang ni yang dunia pun memang berlaku banyak kekacauan dan juga konflik. Betul. Bukankah dengan Trump bertindak sebegitu rupa, kan, dia akan menambahkan lagi konflik dunia yang seharusnya dapat diredam. Betul. Tapi paling menarik tau, tadi dia gila nak jadikan Gaza sebagai Rivera, sebagai tempat peranginan. Dalam masa yang sama dia berkata tau, I will end the war in Ukraine within 2 days. Dalam masa 2 hari dia masuk ke Rumah Putih, dia akan tamatkan perang. Jadi dunia pun akan kabut. Satu ni dia nak jadikan Gaza tempat peranginan, satu ni dia nak tamatkan. Yang ini yang memeranjatkan dunia. Tiba-tiba untuk pertama kalinya dia kata pula Presiden Zelensky daripada Ukraine ni adalah tidak demokratik, seorang diktator, tidak pernah undi, tidak pernah dipilih raya. Jadi kelam kabut, dunia kelam kabut. Jadi orang tak dapat baca tau apa peranannya. Hari ni kita hari Khamis kan, hari Khamis di Malaysia, hari Jumaat di Amerika Syarikat. Si Anu ni akan pergi, siapa nama dia, si Zelensky ni akan datang. Dikatakan dia akan mengikat perjanjian apa tau, harta galian-galian, semua harta benda galian dalam bumi Ukraine tu akan diambil oleh Amerika. Ini Trump punya benda. Jadi Trump ni orang berniaga. Jadi confused. Jadi itu jadikan. Tapi okey, Netanyahu dah sampai. Kemudian 3 hari dulu siapa sampai tau? Macron sampai ke Rumah Putih, berbincang macam tu. Dan cerita dia sama. Jadi Eropah pun kacau, Arab pun kacau, dunia kacau. Dan dalam masa yang sama pula Tarif. You ingat tak? Tarif. Betul. Dan Malaysia juga saya dengar, saya terbaca lah, belum disahihkan lagi, nak kena 25% tarif. Tarif ni cukai. Jadi tak tahu apa. Jadi betul macam kau cakap ni betul. Kerana kau cakap ni, dia bukan saja huru-harakan Gaza, dia huru-harakan dunia. Jadi sekarang ini kita tak tahu 4 tahun ni macam mana. Tapi inilah keadaan sekarang. Ini betul-betul keadaan sekarang. Jadi itu macam itu lah. Raja dan killer tu lah. Betul. Aku nak berbalik bila kau cakap pasal menjadikan Gaza ni seperti mana Rivera. French Rivera. Macam tu cara nak sebut dia. Rivera. French Rivera. Okey. Nak menjadikan French Rivera. Pada aku rasa mungkin kita boleh melihat sedikit tentang satu yang kau kata, Trump ni kan dia orang berniaga. Memanglah dia sebenarnya memang terlibat real estate ni dalam hartanah lah, daripada perniagaan hartanah ni sejak daripada dia kecil lah. Sebab bapak dia tu, itu yang aku berbalik kepada psychoanalysis tentang Trump ni, tentang bapak dia ni. Bapak dia ni memang berniaga bangunan. Berniaga pemaju lah, dia kira macam pembina memaju. Developer lah, pemaju kan. Jadi benda tu dia membawa kepada Trump punya pemikiran juga. Jadi apabila dia nak ambil Gaza tu untuk dijadikan sebagai French Rivera, pada pandangan aku, kita boleh kaitkan dengan pandangan dia sebagai seorang pemaju. Betul. Sebagai seorang pemaju, bagi dia benda dia ada satu lagi. Sebab bila kau pemaju ni, cukong lah kita sebut ni, dia cukong kan. Cukong ni macam pemodal lah. Nampak tanah. Satu nampak tanah kosong. Kemudian satu lagi, dia punya pendekatan tu dia dalam bentuk timbal balik
perniagaan untung rugi. Maknanya apa tahu? Okey, aku dah bantu Israel bagi senjata dekat Israel, Ukraine. Dekat sama juga macam kau cakap, sudah bagi dekat Ukraine. Sekarang ni apa yang akan aku dapat daripada apa yang telah aku laburkan. Jadi dalam konteks ni aku rasalah sama ada kita melihat daripada sudut Gaza ataupun kita melihat daripada sudut Ukraine sendiri, cara Trump menguruskan dasar luar tu adalah bersifat, kalau dalam konteks sebutan akademik dia, kita tak nak akademik sebenarnya, tapi bersifat transaksional. Maknanya setiap urusan tu Syam, dia bergantung kepada timbal balik untung rugi. Sebab tu yang kau cakap tadi, bila Ukraine tu aku dah bagi macam-macam dekat Ukraine bantu, so kau sekarang ni kena bagi macam mana aku boleh dapatkan nadir bumi. Nadir bumi kan yang dia minta daripada Ukraine tu adalah nadir bumi, dan nadir bumi ni adalah suatu sumber yang sangat penting untuk macam-macam. Sekarang ni kita kan tengok apa podcast ni podcast ni pun dalam kamera tu pun ada nadir bumi. Dalam kita punya handphone pun nadir bumi. Jadi mungkin kita boleh lihat daripada sudut bagaimana Trump menggunakan dia punya apa tu diri dia sebagai seorang cukong lah untuk mentadbir dasar luar. Tapi benda ni maknanya Puan Syam, dia akan menimbulkan kekacauan. Betul. Sebab apa sahaja yang dia bagi, dia akan minta balik. Jadi dalam konteks kau nak berhubung secara internasional ni, benda ni aku rasa sangat tidak sihat. Sebab dia bersifat jangka pendek. Jangka pendek. Dia tidak memikirkan tentang jangka panjang. Kalau kita memikirkan jangka panjang, maknanya dia ada nuans dia tu. Nuansa dia dalam hubungan diplomasi ni. Tapi rasa aku dia berjangka panjang. Berjangka panjang dalam politik Amerika ini hanya maksimum 8 tahun. Jadi dia Trump ni ada 4 tahun. Jadi 4 tahun ni. Jadi sekarang ni kalau kita tengok dasar yang dikatakannya tentang Ukraine ni, bahawasanya selain daripada perjanjian SI Jemaat ni akan tanda tangan, Zelensky akan datang tanda tangan, nadir bumi semua ni masuk, dan juga dia nak mengadakan satu perkara tau. 3 hari dulu PBB United Nations telah meluluskan satu resolusi kerana ulang tahun kemasukan Special Operation Rusia ke Ukraine. Ulang tahun ketiga. Tiba-tiba Amerika tidak lagi menyokong. Dan dia kata pula yang memulakan perang Ukraine ni bukan Rusia tapi Ukraine. Semua dah terbalik kot. Semua dah terbalik. Jadi gempak segempak-gempaknya di Eropah. Dan dalam masa yang sama pula dia kata dia nak menarik diri daripada NATO, North Atlantic Treaty Organization. Ini perjanjian setia kawan daripada 32 negara-negara Eropah. Dalam masa yang sama, ini kekuatan Amerika ni. Ini di Belgium ada askar Amerika, di Jerman ada askar Amerika, di UK ada, dia dudukkan pula. Jadi ini perjanjian antara negara NATO ni. Jadi sekarang ni Trump ni, you tengok tau, dia ni businessman lah, macam kata dia businessman, cukong, dan dia nak kira untung rugi. Dia kata rugilah hantar askar Amerika ni, dia tak dapat apa-apa, tak dapat apa-apa. Macam juga dia minta Korea, yang askar Amerika ada di Korea kena bayar. Jadi ini sekarang ni betul. Dan dalam masa yang sama juga dia melihat, nak bagi tahu sini tau, nadir bumi ni semua ni terletak di sebelah selatan Ukraine tau. Tempat itu sekarang ini telah diadakan jadi milik Rusia. Jadi dia kena berpersetujuan dengan Rusia. Jadi kerana itu Trump, saya lihat dia nak berbaik-baik. Untuk pertama kalinya perbualan telefon antara Maharaja Trump dengan Putin berbaik-baik. Ini keadaan sekarang. Okey. Ada satu perkara sini. Satu perkara peperangan di Ukraine ni akan reda. Itu kita lihatlah. Kematian, pembunuhan ni semua tamat. Katakanlah sebulan, 2 bulan, 3 bulan ni tamat. Tapi macam mana penamatan tu kita tak tahu. Kemudian kita akan pembinaan. Jadi 2 perkara ni ya. Satu di Ukraine, satu di Gaza. Ini satu perkembangan yang harus diperhatikan. Dalam masa yang sama juga, Maharaja Trump ni dah bertitah juga. Dia nak Panama. Dia bertitah juga, dia nak ambil Kanada. Dia dah bertitah juga, dia nak ambil Greenland. Jadi, raja ni dah bertitah, dia nak ambil. Jadi ini sekarang ni, dunia ni sebenarnya. Tapi ini 27 hari bulan 2 hari Khamis. Aku rasa, aku punya pandangan lah. Lama aku fikir, Maharaja Trump ni tak selamat ni.
Deep State, FBI, CIA yang kini huru-hara ni, mereka juga merancang untuk menjimatkan Trump. Dulu kau tengok tak? John F. Kennedy. Siapa yang bump off John F. Kennedy? Kerana apa? John F. Kennedy nak cuba menguruskan FBI dan CIA. Sekali ini tak. Tiba-tiba Trump pula kata, I will open all the file of JFK. Nak buka kembali. Jadi ini semua ni. Jadi deep state, daulah terpendam ni, elit-elit ni, politik-politik ni, yang tersuruk, yang terpendam, yang tertanam ni, semua orang takut. Dan tengok pula tau, berapa ramai orang dah kena buang kerja ni. Tiba sini yang dilakukan oleh siapa nak, Elon Musk tu. Itu menarik, Syam. Sebab bila kau sebut Elon Musk, jadi aku punya pandangan lah. Aku punya pandangan, salah satu daripada sebab kenapa Trump dia melakukan tekanan lah kepada Ukraine untuk mendapatkan hak untuk menggali nadir bumi ini adalah kerana nadir bumi ini adalah suatu energi, satu bentuk energi lah yang cukup penting untuk apa tahu? Electrical car. Kereta, kenderaan elektrik memang memerlukan nadir bumi untuk dia punya bateri. Untuk dia punya bateri. Jadi dalam konteks ni, untuk akulah, kita melihat bagaimana persekongkolan antara bisnes, Elon Musk masuk, Trump sendiri pun dia seorang cukong, peniaga, kan? Dan kemudian dengan interest yang boleh diperolehi daripada tuntutan-tuntutan dia tu menerusi kuasa dia tu. Maknanya kuasa politik dan juga ekonomi dalam zaman Trump ni, walaupun dia belum lagi lantik secara rasmi kan sebagai presiden. Sudah. Okey, sudah. Okey, 20 Januari. Okey, maknanya dia sudah angkat sumpah, dia sudah menjadi presiden. Jadi dia menggunakan kuasa dia tu untuk kepentingan ekonomi dia dan juga kroni dia lah, Elon Musk ni. Jadi dalam konteks ni, Syam, benda ni bukannya sesuatu yang baru. Ya, betul. Benda ni adalah sesuatu yang memang sudah terikat antara perniagaan dan juga politik. Bukan sahaja di Amerika, bukan juga di Malaysia pun sama, Syam. Betul, tapi ada sedikit perbezaan. Okey, ketika Trump mengangkat sumpah hari itu, ada 3, 4, 10 orang bilioner. Entah nama selain daripada Elon Musk, adalah pakcik ni, pakcik tu adalah. Dan sekarang ini, kalau dulu perniagaan di Amerika ini harus melalui structure. Artinya minta pada, kalau di Malaysia ni minta pada lesen lah, inilah ada jabatan. Sekarang ini tidak, macam kau cakap tu lah. Elon Musk ni kerana dia rapat dengan Trump, dia dah macam tu lah. Jadi ini satu tahap lagi. Dia dah jadi macam politik dunia ketiga. Macam kita lah macam tu. Siapa dekat dengan Perdana Menteri, dia dapat projek. Siapa dekat dengan Menteri Besar, dapat projek. Jadi macam tu. Di Amerika macam tu. Tapi dulu, dia akan melalui jabatan ni. Jadi sekarang ni telah dirasakan tidak ada keselesaan. Dan sekarang ini, tengoklah, ini bilioner-bilioner ini, they are running the show. Memang dari dulu pun. Mereka inilah di belakang kuasa. Kerana, nak bertanding ni bukan RM30, bukan RM40, bukan RM150, bukan 2-3 juta. 3-4 bilion nak bertanding sebagai nak jadi presiden Amerika ni. Jadi mana dah nak cekau duit ni, mestilah ada orang melabur. Bila orang tu melabur, dia pun nak, macam kau cakap tadi lah, apa dia punya pelaburan tu nak bawa untung rugi. Dia berkira dia orang perniagaan. Jadi sekarang ini nampaknya politik dunia hari ini telah dimiliki oleh orang-orang perniagaan. They have sold out, telah dijualkan. Politik negara Amerika ke mana telah dijualkan kepada ahli-ahli perniagaan. Ahli-ahli perniagaan ni bukan kecil anak tau. Bilioner ni entah, aku tak tahulah. Rumah dia hari tu ada siapa itu tak pembantu Ismail Sabri tertangkap 150 juta kan. Aku rasa satu bilik ni, tapi kalau Trump ni bilion ni lagi lah. Boleh jadi satu Seri Kembangan ni kot, penuh dengan duit dolar lah. Itu banyaknya duit lah. Okey Syam. Aku tertarik bila kau bercakap tentang deep state tadi. Maknanya Trump ni dia sudah melanggar struktur betul. yang kebiasaannya dilakukan di dalam membuat deal-deal kan. Betul. Maknanya ada struktur dia, kau mesti masuk melalui sistem tu lah. Tapi
Trump telah melanggar sistem ni, betul. kan? Jadi di situ tu menyebabkan satu kekacauan dunia, kan? Existing structure yang sedia ada tidak digunakan, dan kemudian dia juga mengganggu perjalanan sistem di Amerika tu sendiri. Betul. Tapi persoalan dia untuk aku yang menarik, despite all that, kan, walaupun macam tu keadaannya, tetapi dia beroleh sokongan yang pada kali ini melebihi daripada sokongan yang dia pernah dapat masa Trump 1.0. Trump 2.0 lah kita katakan. 2.0. So Trump 2.0 ni 20 juta. Ya. Walaupun pada mulanya sebenarnya orang macam akan kata rather thin. Perbezaan yang sangat tipis lah. Tetapi itu media propaganda. Tetapi bila kita tengok result dia sebenarnya agak meyakinkan. Jadi ini juga menunjukkan bahawasanya pada akulah rakyat Amerika tu sendiri. Satu, rakyat Amerika tu terpecah, tetapi kebanyakannya rakyat Amerika ni memberi sokongan dan dokongan kepada orang gila macam Trump ni. Apakah itu menunjukkan rakyat Amerika ni pun sama gila dengan Trump? Tidak. Bukan. Trump ini, aku cakap dia dapat membaca hati dan naluri rakyat Amerika. Rakyat Amerika ni selama ini adalah Parti Demokrat ini parti kaum pekerja, parti kelas pertengahan, pasti orang color biru. So dia working class lah. Nak katakan kiri, tak kiri lah. Tapi kiri sosial demokrat lah. Tapi dia telah ditinggalkan. Artinya the white working class, kaum pekerja kulit putih telah ditinggalkan. Siapa yang meninggalkan dia? Ditinggalkan oleh Parti Demokrat. Parti Demokrat ni telah beralih pula nak jadi seperti Parti Republican, dibantu oleh peniaga-peniaga besar. Okey, apa yang berlaku sekarang ialah tiba-tiba kemasukan pendatang haram. Inilah agenda yang paling popular sekali yang dibawa oleh Mahathir Trump, iaitu I will deport them, all of them. I will bring the army to deport them. I am the President of America. They will know what I will do. Ini Trump. Dan ini Maharaja telah bertitah. Jadi ini popular. Ini satu yang popular, satu yang tidak dapat. Siapa nama dia tu? Kamala Harris tidak dapat berkata apa-apa. Biden tak dapat berkata apa-apa. Kerana dasar anti pendatang haram ini telah menusuk hati pengundi. Ini the most popular issue lah. Okey, tapi perkara ni Syam, dia bukannya berlaku di Amerika saja. Betul. Dia sebenarnya satu fenomena satu dunia. Kalau kita tengok baru-baru ni yang dekat Jerman pun sama juga dia punya isu dia, dan itu telah memberi kemenangan lah kepada satu parti kanan yang ekstrim, AFD, kan. Tapi kita tak nak cerita pasal Jerman lah. Jerman tu mungkin lorong yang lain. Lorong yang lain. Tapi kita nak bercerita tentang Trump. Jadi aku nak bawa satu perspektif yang agak menarik lah. Sebenarnya aku sangat dipengaruhi dengan nak baca tentang psikologi Trump ni. Bila kau bercakap tentang pendatang asing, ini sangat menarik. Sebab dia dalam satu interview dengan Trump, Trump mengakui, kau tahu apa Syam? Dia kata dia ni germofobia. Germfobia. Maknanya dia fobia kepada germ, bakteria, kuman-kuman apa semua. Jadi dia kata dia ni kalau boleh dia akan cuci tangan dia bersih-bersih macam ni. Bersih-bersih berkali-kali. Jadi dalam konteks tu menunjukkan juga bahawasanya Trump melihat pendatang asing ni sebagai germ. Pembawa penyakit. Contamination. Ini macam ini juga macam ayah Raja Charles sekarang ni dulu dia dah meninggal dunia, dah arwah. Dia kata kalau saya mati, saya nak lahirkan kembali sebagai virus. Jahat dia tahu, dia nak bunuh orang. Tapi yang menariknya analogi, sebab Trump sendiri pun dia membuat analogi yang sama. Bila dia bincang pasal pendatang asing ni, dia juga menggunakan terminologi bahawa mereka ini adalah seperti virus. Kemudian dia mengeluarkan kata-kata, sebagai contohnya, dia ada satu dalam ceramah dia tu, yang kemudian orang buat meme lah. Yang pasal dia kata pendatang ni
aku lupa dekat mana, tapi ada satu kumpulan pendatang ni dia kata makan Banyak kucing dan anjing. makan anjing, cakap kau. Dia kata Chicano. Yang sangat tidak munasabah. Dan tak masuk Jadi akal. tapi yang menariknya untuk aku, bila kita melihat benda ni, satu dia punya germofobia dia tu, dia tak nak, cakap engkau, darah dia tu, darah Amerika lah, dikontaminasi kan oleh virus, bakteria ataupun kuman-kuman yang dia analogikan pula dengan pendatang asing ni. Jadi daripada sini kita boleh melihat, kita balik-balik, aku tertarik dengan dia punya zaman masa kecil, Syam. Jadi zaman masa kecil ni, salah satu daripada yang dilakukan oleh bapa dia ni, kau tahu apa tahu? Untuk memastikan, kau kena ingat tau, bapa dia ni dia ada kes. Bapa dia ni kan pemaju perumahan. Dia ada satu kes, tapi kes ni disettle di luar mahkamah lah. Tetapi ini menunjukkan berapa problematiknya Trump ni. Bapa dia pernah didakwa diskriminasi terhadap orang kulit hitam. Okey, kes dia tu kes apa? Kes dia tu adalah tentang bangunan. Dia masa tu membuat macam satu arahan yang tidak membenarkan orang kulit hitam untuk menempati bangunan-bangunan yang dibina oleh dia. Jadi dalam konteks ni aku rasa benda tu psikologi yang dia dapat, didikan yang dia dapat daripada ayah dia tu sendiri, akhirnya mempengaruhi dia untuk membenci kepada pendatang asing. Mungkinlah aku rasa. Aku rasa. Kau rasa macam mana? Awas. Macam mana? Dia bini ketiga. Bini dia sekarang ni. Makcik Minah rambut panjang yang cun tu, dia tu pendatang tu. Itu yang menarik tu, Syam. Itu yang menarik tu, dia satu kontradiksi sebab kau kena ingat tau. Kau kena ingat kalau kau tengok tengok latar belakang Trump ni sendiri, dia punya mak dia tu Mary Ann McLeod. Itu pendatang daripada Scotland. Datang daripada Scotland. Kemudian isteri dia sekarang ni, bapa dia, tok dia lah, tok dia pendatang daripada Jerman. Betul. Jadi dalam konteks ni, secara psikologinya, kau pun selalu sebut benda ni, Syam. Iaitu biasanya orang yang baru masuk ke dalam satu community tu, dia nak membuktikan. Dia nak membuktikan dia lebih Amerika daripada Amerika. Betul. Begitu juga kalau macam Malaysia ni, ada sosok-sosok yang nak jadi lebih Melayu daripada Melayu, ataupun lebih lebaran daripada Arab. Okey, lebih Islam daripada Islam Arab contohnya, kan. Tapi ini adalah daripada sudut psikologi. Jadi ini menarik bila kau cakap bini-bini dia tu memang semuanya punya pendatang. Mak dia pun pendatang juga, dan kemudian tok dia tu pun pendatang. Jadi dalam konteks ni, itu yang aku cakap tu. Kenapa dia membuat satu dasar lah. Satu daripada dasar dia nak buat tembok lah apa semua daripada dulu lah. Aku rasa dia terkait dengan diri dia sendiri yang cuba untuk menjadi lebih Amerika daripada Amerika. Nasionalisme. Itu betul. Yang ekstrim. Itu betul. Nativism dipanggil. Nativism ataupun dipanggil bumi putrajisme lah. Itu betul. Tapi dalam masa yang sama juga, dia sebagai ahli politik dia melihat ini agenda menentang, melawan, menghantar pulang pendatang haram ini popular. Ini seperti yang berlaku sekarang. Ini bukan saja berlaku di Amerika, berlaku di Jerman, berlaku di Belanda, berlaku di Perancis, berlaku di Belgium, jadi ini seperti saya kata, ini global lah. Nanti kita akan uruskan balik betul. Jadi global. Tapi ada satu menarik di sini tau, di Eropah ni, antara Ukraine, Gaza ni, ada satu perkara lagi tentang ini, iaitu dasar Trump terhadap NATO. Ini sekarang ni porak-peranda tau. Tak tahu sama ada. Sekarang ini kalau besok perjanjian antara Zelensky dengan Trump dijanjikan dan akan tamat perang, adakah Ukraine ni akan selamat? Sekarang ini ketika kita bercakap ini, pukul 5 di Amerika ni, Perdana Menteri Britain ni akan mengadakan sidang akhbar. Dia telah berkata dia bersetuju untuk menghantar askar-askar, soldadu-soldadu British untuk duduk di Ukraine untuk jadi pengaman lah, PBB lah macam peranan. Tapi Lavrov, Menteri Luar Rusia, telah berkata ketika dia bermesyuarat, kau tahu di mana dia bawa mesyuarat? Di Saudi Arabia. Ini yang pelik ni. Dia mesyuarat di Saudi Arabia, katakan, no, I will not, the Russian people will not expect any foreign military in Ukraine. Ini dah dasar. Dia tidak akan menerima, tidak akan hendak menerima
foreign army, tentera-tentera luar masuk ke Ukraine. Jadi sekarang ni tak tahu macam mana perkara ini akan selesai. Kita tengok esok hari Jumaat, kemudian lepas tu siapa lagi akan datang. Semuanya sekarang ni datang. Lepas satu-satu datang, ampun Tuanku Trump, apa khabar, Patik datang menghadap sekarang ni Rumah Putih tu. Jadi kau tengok, lepas satu-satu. Jadi aku tak tahulah apa jadi dengan kawan kita ni. Siapa nama kita punya ambassador tu? Nazri, dia tak dapat phone call. Okey, Amin kata dia tak dapat phone call dengan Trump ke? Ini kau buat pelik je. Okey, aku rasa kita boleh berbalik juga kepada tindakan Trump sekali lagi lah. Tindakan Trump sekali lagi yang menunjukkan bahawasanya kegilaan dia tu lah. Tetapi pada masa yang sama, bila kau cakap tentang NATO apa semua, aku rasa Eropah pada masa yang sama memberikan semacam respon lah, maklum balas yang mereka tak semestinya akan bersetuju. Mereka akan consolidate untuk memastikan bahawasanya interest daripada Eropah juga tetap terjaga. Kan baru-baru ni, in fact hari ni kalau tak silap aku, di dalam berita Guardian, yang Trump kata dia akan kenakan tarif kepada Eropah. Ya, betul. Kepada Eropah. Betul. Walaupun mereka adalah sekutu bersama. Ya, betul. Jadi dalam konteks ni, cohesiveness ataupun kesepaduan antara Amerika dan sekutunya di Eropah tu nampaknya akan terganggu. Jadi dalam konteks ni, dia ada satu persoalan yang lebih besar. Dalam keadaan dunia yang kacau bilau dan kemudian satu kekuatan kolektif yang kelihatannya berpecah antara Amerika dengan sekutu. Jadi dalam konteks ni, siapa sebenarnya yang akan menjadi, cakap kau, menunjang kepada kestabilan order dunia. Kalau dulu order dunia tu lebih stabil sebab ada kolektif yang kuat. Sekarang ni bila Trump kacau NATO, in fact dia minta kau NATO, kau bayar sama seperti mana yang aku bayar. Itu akan memberikan goncangan kepada NATO. Begitu juga dengan Eropah bila dia nak kenakan tarif. Jadi dalam konteks ni, adakah kita berhadapan dengan satu dunia yang kacau bilau tanpa ada satu kuasa pun yang boleh memastikan kestabilan? Okey. Unipolar, satu kuasa ketika dulu geopolitik, ketika dua hegemoni inilah. Dua world power ni, kuasa dunia ni, Amerika dan Rusia, itu dah tak ada. Kemudian Amerika sesudah tamatnya Perang Dingin, tapi sekarang ini hakikatnya Amerika ini hakikatnya masih lagi kekuatan militeri yang kuat lah. Betul. Kemudian ekonomi China ini kekuatan, dan tiga kuasa ini Amerika, Rusia, China ini, tiga-tiga ini juga sedang mengalami pengalaman merundum. Ekonomi China pun merundum, semuanya merundum. Jadi tidak, macam kau salah, tidak ada satu kuasa lagi yang. Jadi kuasa yang solid ini, contohnya, kita tengok berapa bulan perang Gaza berlaku. Tak dapat Biden tak ada kuasa nak kata pada Setan Ayu, berhenti, tak dapat. Sehinggakan Trump datang. Jadi tidak ada. Jadi satu kuasa dunia. Jadi kerana sekarang dalam masa sekarang ni, macam kau cakap lah, aku setuju. Tidak ada lagi kuasa. Tapi adakah, jadi kita sekarang ni dalam transisi lah. Dalam satu zaman peralihan di mana mungkin tidak wujud lagi satu negara besar, hegemoni yang mentakbir, yang mengurus, yang berkata, sekarang ni kita tengok contoh yang paling besar sekali. Itu orang hitam bunuh orang hitam tu di Sudan tu. Tak henti-henti. Artinya apa? Itu orang Arab bunuh orang Arab tu di Yaman tu. Tak henti-henti. Tak dapat dihentikan. Tidak ada kuasa macam dulu. Stop. Berhenti. Tak ada lah. Tidak ada lagi kuasa. Jadi ini menjadikan dunia ini kacau pula. Tapi aku tak tahulah dalam masa terdekat ni, dalam masa 6 bulan ni, kita tengok dulu dua perkara ni lah. Gaza dan Ukraine. Kita tengok apa yang akan berlaku pada Ukraine, pada Gaza. Gaza ini pada kini negara Arab, hari ini pun pemimpin Arab semua, termasuk Turki kalilah, semuanya telah tak bersetuju dengan cadangan Trump. Okey, kita lihat. Tapi apa perancangan tu? Malah kita tengok tak, Trump tiba-tiba dengar berita Pak Duta Indonesia di Amerika kata, ada juga cadangan nak dihantar orang Gaza, orang rakyat Gaza ni ke Indonesia. Ada. Trump ni lah. Jadi kita tak tahu lagi tau. Jadi ketika ini kita masuklah, tidak
tidak kestabilan satu hal politik. Dalam masa yang sama, ketidakstabilan ini ialah ekonomi. Kau tengok tak? Ekonomi. Kau tengok. Sekarang ni kacau bilau. Dan kacau bilau sekarang ini yang paling penting sekali, kau tengok. USAID. Ini adalah pembantuan. Okey, dalam satu segi, USAID ini membantu NGO ni buat kerja. Membantu kelaparan, membantu kemiskinan, itu betul, baik. Tapi dalam masa yang sama juga, USAID ni menyamar. Di sinilah pekerja-pekerja CIA, di sinilah pekerja membuat kaji selidik negara. Dan ini semua ditutup oleh kerana nak menyelamatkan bajet. Dia punya niat dan cita-cita nak menyelamatkan bajet. Dan sekarang ni dah kacau bilau. Jadi aku rasalah, pandangan aku, pada hemat aku, persoalan akulah, aku soal, apakah Mahathir Trump ini akan selamat? Akan selamat. Kerana apa tau? Deep State sedang kacau bilau. Aku tengok, bukan saja tu. NATO kacau, Eropah kacau, semua kacau. Jadi Deep State ni mesti fikir, cilaka Trump ni, dia nak buat huru-hara ni, kita buat. Dan apa yang dirancang tau? Satu, budak Arab, umur dia 25 tahun, dia ini akan dituduh, kau tahu berapa dah percubaan nak bunuh Trump? 3 kan? Sebelum pertandingan. Jadi yang keempat ni, tapi pada masa yang sama, walaupun aku teori deep state ni biasanya dikaitkan dengan teori konspirasi, teori konspirasi, sebab tidak ada pembuktian yang jelas. Jadi kita boleh membuat satu andaian yang berdasarkan kepada kita punya kecenderungan politik kita lah. Betul. Kalau kita ni tak sokong dengan Trump, kita akan cakaplah ada deep state. Aku tak mengatakan bahawa tidak ada, tetapi dia adalah sesuatu yang boleh diragui. Sebab pada akhirnya kalau betul-betul deep state tu ada, kan, maknanya Trump sudah kalah. Tetapi Trump tetap menang, dan menang dia tu dekat presidential election. Betul. Dengan suatu undi yang lebih meyakinkan daripada Trump 1.0. Betul, 70 juta lebih. Ya, betul. jadi dalam konteks ni maknanya deep state ke tak deep state ke, maknanya tidak mempunyai kekuatan yang betul-betul untuk menghalang. Kalau betul deep state nak menghalang Trump, dia dah lama lakukan. Memang deep state tak lakukan. Dengan kes mahkamah gagal, dengan kes ni gagal, kes raba-raba tetek gagal, semua gagal. Ini dia berancang. Dan kes penembakan pertama gagal, penembakan kedua gagal, penembakan di Del Margo, tempat rumah rehat Trump gagal. Jadi ada, yes, deep state ini dia memang yang mengundi itu rakyat biasa, Dick, Tom and Harry, Kathy, Mary, and James. Jadi mereka ini tak, deep state ini perancangan, ini FBI terganggu, CIA terganggu, dan mereka ini berbincang kerana ini, gila kau. Bajet Pentagon sekarang ini untuk pertama kalinya, aku nak tengok resit. Selama ini tak tengok resit tau. Cubalah kau fikir tiba-tiba Anwar bin Ibrahim minta pada siapa nama dia tu? SPRM punya pengurusi tu? Allah, aku pun lupa. Azam Baki. Okey, Azam Baki. Sila tunjukkan pada saya bil semua ni. Tak gelabah Azam Baki. Jadi dah, Azam Baki ni, cari kes. Macam itulah. Ataupun satu menteri besar tu minta. Jadi ini pandang hemat akulah daripada anak. Memang seolah-olah konspirasi, tapi kerana kacau bilau yang dilakukan oleh Trump. Saya tengoklah. Ini hanya dia baru sampai 2 bulan lagi. Tapi kacau bilau ni dia berbalik kepada persoalan kita yang sebelum ni lah, tentang tidak ada satu kuasa dunia yang boleh menstabilkan keteraturan dunia beroperasi, kan. Jadi dalam konteks ni sebenarnya aku nak petik satu buku lah. Boleh aku promote sikit tak? Aku punya podcast. Aku punya podcast ni sebenarnya tak ada banyak orang pun, tapi dia membincangkan dengan lebih serius tentang idea-idea geopolitik lah. Jadi masa tu Wak Jal dia ada Rizal Hamdan lah, Wak Jal dia ada petik satu buku ni. Buku ni ditulis oleh Ian Bremmer. Tajuk buku ni adalah tentang apa tahu Syam? Tajuk buku ni Every Nation for Itself. Every Nation for Itself, yang membawa maksud dunia yang akan datang ni tidak akan ada lagi grup Syam
yang macam aku cakap tadi itu kolektif, satu perkumpulan kolektif yang tersusun dan kuat tidak akan ada lagi. Jadi setiap negara tu akan berjuang hanya untuk diri dia sendiri. Jadi dalam konteks ni, Amerika pun sekarang ni sebenarnya adalah bibit-bibit awal ke arah yang dalam buku tu dia termkan sebagai G0. Sekarang ni kan ada G7, G20 lah apa semua kan. Tapi ke depan ni adalah G0. Maknanya tidak ada satu negara pun yang dapat membina satu kolektif yang lebih tersusun. Dan ini sebenarnya sudah pun berlaku sekarang ini bila kita melihat yang macam kau cakap tadi, Syam, tentang macam mana Trump kacau NATO, macam mana Trump kacau European Union. Jadi dalam konteks ni aku sendirilah aku merasakan bahawasanya kita berhadapan dengan satu fenomena, satu senario ketidakteraturan dunia. Jadi ketidakteraturan dunia ni akan menyebabkan masing-masing negara pada akhirnya dia akan jadi lebih nasionalistik ataupun dia akan jadi lebih menumpukan kepada negara dia sendiri. Dan ini kemungkinan akan menyebabkan satu lebih banyak konflik. Kemudian satu lagi sebenarnya kau dah sentuh tadi yang menunjukkan bahawasanya kalau konflik berlaku, Syam, kalau konflik berlaku, tidak akan ada penyelesaian sebab tidak ada satu kuasa yang kuat untuk menstabilkan keadaan. Tak, tentang foreign policy, national interest ni daripada dulu lagi. Semuanya dasar-dasar luar tu national interest. Tapi sama ada national interest kepentingan negara itu lebih baik dilakukan secara berkumpulan seperti ASEAN, seperti Liga Arab, seperti African Union, seperti perkumpulan seperti yang satu BRIC ni, itu perkumpulan kepentingan nasional tu lebih kokoh kalau pada hemat akulah dalam masa pandang. Kerana apa? Kalau tak macam tu, negara-negara kecil ni habis kena bully je lah negara-negara besar. Jadi negara-negara besar memang betul, tapi sekarang ini satu keadaan baru akan timbul. Tapi keadaan baru ini satu perkara kemunculan. Kita tidak boleh juga menafikan betapa pentingnya individu. Akan muncul kelahiran, katakanlah satu pemimpin lagi. Trump lah tu. Seperti De Gaulle atau seperti Abraham Lincoln ataupun macam tu kembalilah. Jadi they are really respectable American president or respectable French president ataupun seperti Churchill di United. Jadi ini peranan yang dimainkan sekarang ini. Peranan dimainkan oleh individu yang bernama Trump ni, Mahathir Trump ni menghancurkan. Jadi kita tengok lagi. Okay. Jadi ekstrim ini akan timbal selalunya lah. The ekstrim ni dia akan timbal balik satu. Kau tengok Margaret Thatcher Margaret Thatcher mengembalikan John Major misalnya. Dan kemudian huru-hara United Kingdom ni sekarang huru-hara beberapa Perdana Menteri dah kan. Jadi dia tak stabil. Jadi begitulah. Jadi pada hemat aku dalam masa terdekat ini memang betul. 3-4 tahun ini, kalau Trump ini tidak dijimatkan, kita akan dalam huru-hara lah. Kalau dia dijimatkan, jadi ini pandangan aku lah. Okay? Aku boleh sedikit tambahan sebab kau melihat kepada individu kan. Sebab aku ni belajar sosiologi, Syam. Jadi bila belajar sosiologi ni kita tengok pada struktur lah kan. Jadi Trump tu sendiri, sebab kita bercakap tentang Trump kan, kelahiran Trump tu sendiri, dia bukan hanya sebagai seorang individu, dia juga adalah produk daripada sistem dan masyarakat Amerika tu sendiri. Dan sistem Amerika, ethos Amerika yang selalu orang sebut American value lah, nilai-nilai Amerika tu salah satu daripadanya adalah American first. American first. Balik kepada MAGA. Dia bukan saja MAGA sebab ada orang kata dia bukan make America great again, make white America great again. Jadi dalam konteks ni sistem dekat Amerika tu sendiri yang based on kapitalisme. Satu lagi kapitalisme, kemudian satu lagi dia promote unbridled individualism. Maknanya individualisme yang tidak terbatas. Jadi kelahiran Trump tu adalah datang daripada sistem tu sendiri. Jadi dalam konteks ni bila dia membuat tindakan-tindakan tu, tindakan dia actually reflect cerminan kepada nilai Amerika tu sendiri. Ini kita akan bincangkan sekali lagi tentang kegagalan dan bagaimana sebab musabab kelahiran Trump. Kita tak melihat kelahiran Trump, kelahiran dasar-dasar kanan di Jerman. Jadi kita akan bincangkan sekali lagi. Kerana itu kita memahami latar.
Jadi latar itu penting. Apa yang kita lihat sekarang ni manifestasi daripada latar tu. Kita tak melihat latar tu. Okey? Okey. Kita jumpa lagi. Alright, okay. Terima kasih. So kita tamatkanlah kita punya perbincangan ni, tapi dia bukan habis. Kita akan berbincang lagi dengan isu-isu geopolitik, isu-isu luar negara yang kemungkinan ada kaitan juga dengan Malaysia, dengan memang Malaysia. Ada kaitan dengan Malaysia. Kita ni akan meredah semua lorong. Itu. Semua lorong. Okey. Terima kasih. Jumpa lagi. Selamat berpuasa dan selamat Hari Raya. Terima kasih.